Selamat malam, salam Malaysia Madani. Hari ini 1 Mei 2025, hari Buruh yang disambut di seluruh dunia. Dan pagi tadi kita mendengar ucapan sambutan Hari Pekerja 2025 di Kuala Lumpur oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan saya kira ucapan itu sangat memberi makna kepada kita. Mesejnya adalah bagaimana penghargaan negara kita, Kerajaan Malaysia Madani, kepada semua golongan, terutamanya golongan pekerja-pekerja. Jadi pada masa yang sama, kita juga mengucapkan Hari Pekerja kepada semua kita, daripada atas sampai ke bawah. Kita masih lagi meneruskan Unity Podcast kita, dan kali ini kita akan membicarakan soal-soal isu-isu semasa, terutamanya isu-isu yang masih belum dibuat analisa sepenuhnya berkait dengan PRK Air Kuning yang kita sama-sama maklum berlangsung pada 26 hari bulan baru ni. Dan untuk itu, macam biasa, kita membawa panel yang akan membuat analisa dan juga yang akan membicarakan topik-topik semasa pada malam ini. Seperti biasa, partner saya yang berbahagia, Datuk Wira Mahfuz Haji Omar, Naib Presiden Amanah yang juga pengurusi LPP. Datuk, sekali lagi selamat datang ke Unity Podcast. Baik, terima kasih atas undangan dan kita ucapkan selamat menyambut Hari Pekerja kepada semua pekerja di semua sektor, di semua peringkat lah. Pekerja ni bukan hanya yang makan gaji bagi saya. Pekerja yang sendiri juga dia adalah pekerja. Yang buat benang pun dia adalah pekerja. Penanam sayur, peternak lembu pun dia adalah pekerja. Dia adalah pekerja yang telah menyumbang kepada meningkatnya negara kita ini. Dan seperti disebut tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia kata pekerja inilah golongan terbesar yang menentukan hala tuju negara. Siapa yang nak jadi kerajaan, apa dasarnya, semuanya boleh ditentukan oleh golongan pekerja. Jadi tanpa pekerja kita tak boleh nak cari makan. Tanpa pekerja kita tak akan makan. Tanpa pekerja ekonomi tak meningkat. Tanpa pekerja tahap kesihatan kita tidak akan baik dan sebagainya. Ini satu pengiktirafan lah bagi saya yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, alhamdulillah. Dalam perspektif Datuk sendirilah sebagai mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia, apa signifikannya sambutan ini kepada pekerja semua, Datuk? Ya, ini sesuatu yang pengiktirafan bagi saya. Pengiktirafan daripada dunia keseluruhannya. Maknanya dia bukan hanya disambut oleh negara Malaysia, tapi disambut oleh seluruh dunia. Dia merupakan hari pekerja yang memberikan kerakyatan, yang memberikan pengiktirafan tentang pekerja seperti mana disebut oleh PMX pagi tadi ya, dalam ucapan perasmian dia, mengatakan bahawa tanpa pekerja tak ada sesuatu yang berharga untuk negara. Semuanya ialah kerana ada pekerja. Cuma nak turun segala produktiviti itu bergantung kepada pekerja-pekerja. Kerajaan menguruskan bagaimana untuk memastikan motivasi yang tinggi untuk golongan pekerja. Dan alhamdulillah di negara kita ini kita telah melihat ada kenaikan pendapatan golongan pekerja di peringkat sektor awam. Kemudian gaji minima daripada 1,500 sekarang ni sudah sampai kepada 1,007 contohnya. Ini menunjukkan bagaimana kerajaan menguruskan untuk memastikan supaya majikan juga bertanggungjawab. Kerajaan mempunyai tanggungjawab, maknanya dari segi tiga pihak. Kerajaan di satu pihak, pekerja di satu pihak, majikan di satu pihak. Maknanya tiga pihak ini akan maknanya kerajaan lah sebagai facilitator, sebagai orang yang tengah untuk memikirkan bagaimana kepentingan pekerja tidak diabaikan, kepentingan majikan dari segi keuntungan tidak terabai. Jadi sebab itu tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut, mengatakan bahawa dia juga mengharapkan bahawa majikan yang dapat untung itu kerana pekerja. Jadi harus juga selain daripada cukai untuk negara kita, harus juga berkongsi, share dengan golongan pekerja yang meningkatkan pendapatan hasil keuntungan kepada majikan. Jadi bagi saya bahawa sambutan ini adalah sesuatu yang disifatkan sebagai satu pengiktirafan
perakuan yang diberikan oleh dunia kepada pekerja dan khususnya dalam konteks Malaysia, dan inilah yang diberikan oleh kerajaan khususnya oleh PMX. Ya, selamat hari pekerja kepada semua yang bekerja dan yang tidak bekerja, daripada atas sampai ke bawah. Ada PMX contohnya, sebagai juga Perdana Menteri, juga sebagai yang mempunyai kuasa eksekutif, yang kerjanya tak tahu masa, tak tahu waktu, dia juga bekerja, tak tahu hari, tak tahu bulan. Itulah yang sepatutnya juga kita turuti, kita ikuti budaya kerja yang luar biasa, luar biasa. Jadi penghargaan pada hari ini kita berikan kepada kita semua yang bekerja. Ni kita pun duduk kerja ni tu. Duduk kerja juga ni. Kerja nak memperbetulkan persepsi masyarakat dan rakyat terhadap negara, terhadap kerajaan pada hari ini. Okey, kita masuk kerja kita. Kerja kita hari ini ada 3 tajuk tu. Yang pertama, analisa PRK Air Kuning ni yang baru saja berlangsung 26 hari bulan baru ni, yang sama-sama kita maklum keputusannya. Yang kedua adalah kita juga bekerja untuk memberi penerangan dalam konteks Menteri Besar Kedah dia minta 200 juta atas kita tak dalam braket pampasan tanah lah yang tidak boleh diusahakan kerana mengekalkan padi. Tapi PMX bagi 1 bilion. Masa pertama ada lagi kan. Dan yang ketiganya kita akan bicarakan juga topik apa yang ketiga tadi saya lupa. Masa depan bola sepak Kedah. Masa depan bola sepak Kedah. Duk sambut malam semalam saya lupa. Jadi topik tu menjadi agenda utama. Kita mula dengan topik yang pertama, Datuk, analisa PRK Air Kuning. Saya mula dengan beberapa data dan saya minta Datuk respon pada data-data tu dalam bentuk analisa. Datuk, kalau kita melihat PRK baru ni, dari segi jumlah pengundinya menghampiri 32,000 orang, 31,897, dengan hampir 56% Melayu, 23% Cina, 14% India dan lain-lain, ada orang asli dan lain-lain, 2.75%. Jumlah keluar mengundi, Datuk, daripada 74-75% turun kepada 58, sekitar 59%, dan penurunan sebanyak 16%. Penurunan 16%, tetapi saya nak pergi kepada satu keputusan. Keputusan undi awal. Undi awal ni sebahagian daripada pegawai kerajaan lah. Undi awal yang diperolehi oleh PH 85%, itu sebanyak 389 undi, dan hak PN dapat 63 undi, PSM dapat 5. Jadi Datuk, penurunan PN dapat 63 undi ya? 63 daripada 5, daripada 457. Jadi dalam peratus tu dia tak sampai sekitar 10% lebih kurang tu, 10 lebih peratus macam tu. Okey, jadi satu penurunan angka yang keluar mengundi yang sebagaimana kita jangkalah PRK-nya selalu orang tak keluar mengundi sebanyak 16%. Satu. Yang kedua, undi awal ni memihak lebih daripada 85% kepada perpaduan UMNO PH. Datuk. Baik, terima kasih kepada Dr. Ismail. Apapun, pertama sekali lah kita nak ucap tahniah lah kepada semua petugas-petugas pilihan raya bagi pihak gabungan perpaduan ni yang terlibat di Air Kuning, sama ada daripada pihak BN maupun PH, khususnya kepada petugas-petugas daripada amanah yang diberikan tanggungjawab 5 PDM, Dr. Ismail. 5 PDM untuk bertanggungjawab bagi mempertahankan kemenangan yang telah pun kita capai, ataupun mempertahankan undi, mengepung undi yang telah pun kita perolehi pada pilihan raya umum yang lalu. Dan alhamdulillah hasil keputusannya saya lihat pada keseluruhannya kita berjaya menang dengan majoriti 5,000 berapa, Dr. Ismail? 5,09. 5,009. Ya. 5,009. Jadi cuma saya nak bagi tahu lah, jangan kuat-kuat sangat, doktor.
Ingat kuat ingat. Macam tu. PAS kalah. 5,000 PAS kalah. 5,009. Kalah. PAS kalah. PAS Kempoh semua kalah. Tak cukup jumlah. Tak cukup jumlah. Walaupun Menteri Besar Kedah di penghujung kempen dia tu, kalau tak silap saya selepas daripada dia arak cinggi ke apa sebab dia arak cinggi tu, dia ditanya oleh wartawan, dia confident nak menang. Dia kata satu undi pun menang. Satu undi pun menang, dia kata. Jadi maknanya begitu confident, maknanya walaupun satu undi maka akan menang. Jadi sekali lagi lah, pelan-pelan Dr. Ismail, pelan-pelan. Jangan bak orang. Jangan bak orang. Satu undi no, satu undi pun menang. 5,000 undi tu. 5,000 undi majoriti. Jadi saya ucapkan tahniah lah sekali lagi. Dia buat ulasan tu lepas dia main cinggi kalau tak silap saya lah. Saya ingat dia kena buluh tu kot. Dia kena tekan. Tu, bila kita main cinggi, bila kita tekan dalam keadaan dia kenyang bau dia. Bau satu, oksigen naik kepala kurang tu. Itu orang perubatan punya analisa. Orang perubatan punya analisa. Dan saya kira satu yang sangat mengembirakan kerana gambaran perpaduan yang wujud di kalangan parti-parti kerajaan perpaduan ini di negeri Perak khususnya, dan juga melibatkan seluruh negara yang turun untuk memastikan kejayaan dan kemenangan kepada kita. Dan sangat menarik seperti yang disebut oleh yang berbagai doktor tadi, ialah bagaimana kemenangan kita ini di peringkat undi awal, undi awal daripada 400 lebih pengundi awal itu, kita telah berjaya mendapat 389 berbanding 80%. Kalau berbanding dulu ni, saya ingat dulu lebih lebih kurang daripada itu. Ini menunjukkan keyakinan daripada undi awal ni adalah undi daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan, polis dan sebagainya. Maknanya walaupun diasak dengan berbagai-bagai isu, soal kerajaan gagal dan sebagainya yang diasak oleh pihak pembangkang ni, tetapi tidak dapat memperdayakan pemikiran waras yang ada kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan, dan akhirnya mereka memberikan undi kepada calon daripada kerajaan perpaduan ini dengan penuh keyakinan dengan penuh keyakinan. Jadi saya melihat bahawa ini satu perkembangan yang sangat baik. Adapun dari segi kekurangan undi yang diperolehi oleh perpaduan ini, oleh perpaduan ini disebabkan kerana pengundi luar tak balik, di luar tak balik. Ada sebahagian pengundi yang ada di dalam itu pun mungkin tak keluar mengundi kerana kesibukan mencari nafkah kehidupan dan sebagainya. Ini disebabkan mereka begitu yakin yang tidak akan mengubah apa-apa situasi di negeri Perak. Jadi dia penuh yakin bahawa pertama dia tak akan mengubah, siapa pun menang dia tak akan mengubah kedudukan kerajaan. Yang keduanya lebih kepada keyakinan yang perpaduan boleh mempertahankan kerusi tersebut, iaitu kepada BN. Jadi oleh sebab itu mereka rasa tak apalah, biar kami cari makan, orang lain akan keluar mengundi. Jadi sebab itu kekurangan hampir 5,000 undi itu, kekurangan hampir 5,000 undi itu adalah kerana keyakinan ini tadi, bukan kerana mereka menolak, bukan kerana mereka tidak gembira dengan calon ataupun dengan Barisan Nasional dan sebagainya, tapi dengan satu keyakinan. Sebab itu kita masih lagi memperolehi majoriti 5,000, melebihi daripada majoriti yang pilihan raya umum yang dulu lebih kurang 2,000 lebih, 2,000 lebih kan. Jadi maknanya ini satu pencapaian tinggi lah. Maknanya walaupun hampir 5,000 tak keluar mengundi, tetapi dia menyumbang kepada majoriti sebanyak 5,000. Dan harus dilihat oleh kita semua ialah bagaimana kalau dahulunya PAS
Perikatan Nasional ni berjaya memenangi 4 pusat daerah mengundi. Pusat daerah mengundi. Tetapi kali ini mereka hanya dapat mempertahankan 1. Jadi sekali lagi saya nak ucap tahniah kepada rakan-rakan daripada PH, khususnya daripada amanah yang bertanggungjawab dalam 5 daerah mengundi itu. Ada 2 daerah mengundi yang dulunya dimenangi oleh PAS, tetapi 1 kita telah berjaya ambil balik dan tinggal 1 lagi. Itu pun 1, iaitu Tanjung Keramat itu dengan undi yang berkurangan. Dia diperolehi oleh PAS, oleh Perikatan Nasional. Jadi ini satu kejayaan yang besar yang harus kita lihat, lonjakan keyakinan, kepercayaan masyarakat dan rakyat. 1, pegawai kerajaan undi awal. Yang keduanya, mereka yang tak keluar mengundi itu kerana yakin BN akan berjaya mempertahankan, perpaduan akan berjaya mempertahankan kursi air kuning tersebut. Jadi itu menunjukkan dua keyakinan yang sangat tinggi yang kita peroleh, alhamdulillah. Ya, Datuk, dari segi trend kita melihat PRK 3 yang terakhir mewakili 3 negeri. Negeri di Kelantan, mahkota di Johor, 1 di timur, 1 di selatan, dan yang terbaru di Perak. Ketiga-tiga ini kita melihat trend yang sama, Datuk. Ya. Apakah Datuk nampak dari 3 kawasan yang berbeza, timur, selatan dan juga utara, dan dengan beberapa tahun yang masih ada ini, apakah trend ini dapat dikekalkan ataupun apakah trend ini akan bertambah baik? Gabungan PHBN ini akan lebih diyakini disebabkan oleh kemampuan kerajaan di peringkat federal dan juga di peringkat negeri. Jadi trend ni macam mana tu? Dia nak terus, dia nak lonjak macam naik bukit ke, ataupun dia mendata ke, ataupun macam mana pandangan Datuk? Ya, kalau kita lihat di di Nenggiri. Kita lihat bahawa satu negeri yang dikuasai oleh PAS. Oleh PAS. Berbanding dengan air kuning ni memang dah dikenali sebagai kawasan yang dikuasai oleh BN sejak sekian lama. Nenggiri adalah negeri PAS. Dan mereka begitu berkeyakinan bahawa untuk nak menangkan calon atas nama PN ni tak boleh daripada bersatu. Dia mesti daripada orang PAS, walaupun dilihat sebagai bersatu. Akhirnya mereka korbankan seorang ahli PAS untuk dijadikan calon Perikatan Nasional atas nama Bersatu pada waktu itu. Dia tak boleh masuk oleh PAS tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu apa jadi dengan calon Nenggiri. Jadi dia telah dikorbankan untuk mengisytiharkan sebagai calon Bersatu yang mewakili Perikatan Nasional pada waktu itu. Sebab PAS merasakan bahawa calon Bersatu tak berupaya untuk menarik undi. Tetapi mereka berkeyakinan yang atas nama PAS dia boleh menarik undi, lain ahli PAS termasuk orang asal dan sebagainya. Tetapi akhirnya berlaku di sebaliknya. Negeri yang dikuasai dengan majoritinya orang Melayu, kawasan Pilihan Raya itu pun juga merupakan kawasan majoriti orang Melayu dan juga Bumiputera, orang asal dan sebagainya. Akhirnya tidak berjaya. Maknanya itu sudah menggambarkan satu petunjuk berlakunya trend menaik. Maknanya kehilangan kepercayaan masyarakat pengundi di kalangan orang Melayu Bumiputera di negara kita ini terhadap PAS. Kemudian pergi kepada mahkota. Mahkota pun sama juga, kita lihat bahawa trend mahkota adalah kawasan-kawasan Melayu dan sebagainya, dan akhirnya kita lihat bahawa berlaku kenaikan. Dan kalau kita lihat di air kuning baru-baru ini, di air kuning, kalau kita lihat undi yang kita perolehi ini di saluran 1 tinggi. Saluran 1 68.49%. Undi yang diperolehi oleh perpaduan ini, oleh perpaduan. Saluran 2 58.83%. Saluran 2. Saluran 3 57.44%. Ini diperoleh oleh perpaduan oleh BN. Saluran 4 55.66%. Saluran 5
Soalan 5 ni kira Budak-budak muda. orang gen apa kita nak panggil gen, maknanya dah maknanya masuk dalam kategori orang-orang muda. Saluran 5 60.13%. Wow. 60.13%. 60.13%. Dan apa nama saluran 6. Saluran 6 57.8%. 89%. Nah, 57.89%. Itu saluran 6. Saluran 6. Saluran 7. Saluran 7 ni yang paling baru lah. Yang maknanya ini mungkin depa ni first time. Apa nama sebahagian besarnya ialah first time voters. Maknanya kali pertama mengundi sebahagiannya ataupun kali kedua. Pertama dan kedua. Tapi kita masih tinggi. 52.21%. Dan saya bagi saya ini satu menunjukkan trend yang sangat apa nama apa kita nak panggil apa? Meningkatnya sokongan daripada semua peringkat umum. Khususnya yang kita duk risau sebelum ini ialah orang muda. Orang muda. Dan saya fikir bahawa ini satu yang harus dilihat oleh semua pimpinan parti politik dalam gabungan perpaduan dan juga aktivis-aktivis dalam gabungan perpaduan ini. Walaupun itu angka menaik, tetapi kita tidak boleh berpuas hati dengan pencapaian kita itu. Tetapi kita perlu berfikir bagaimana untuk nak pastikan pilihan raya umum yang ke-16 nanti keadaannya dia terus menaik. Maknanya inilah yang harus kita maintain, kita orchestrate daripada sekarang ini untuk memastikan supaya trend ini adalah trend yang baik dan kita mesti mendekati semua peringkat umum. Jangan hanya mendekati peringkat umum orang muda saja, tapi semua peringkat umum. Sebab semua peringkat umum ini perlu didekati dan orang muda sudah tentulah masih kita tak cukup lagi. Bagi saya tidak cukup apa nama kalau macam saya katakan tadi 52.21, saluran 6 57.89, saluran 5 60.13. Makna masih tak cukup. Kita nakkan supaya sehingga saluran yang paling junior itu dia mesti capai sampai 60 lebih. Jadi program mendekati orang muda. Dan saya lihat apa yang dilakukan oleh PMX dan juga rakan-rakan dalam kepimpinan kerajaan, turun town hall dengan student, dengan mahasiswa, dengan berbagai peringkat umum ini sangat-sangat menarik. Dan kita harus juga melihat town hall itu bukan hanya di peringkat apa nama akademik ini saja, tetapi town hall di peringkat kampung, akar umbi masyarakat ini juga harus dilihat satu keperluan yang amat sangat. Ya, Datuk membuat analisa dari segi sokongan dari pelbagai peringkat umum. Bermula dengan saluran 1 umur yang paling senior melebihi daripada average. Ya. Average itu 60.7. Ya. So saluran 1 melebihi daripada average 68.49. 8% lebih. Ya. Lepas tu dia turun sikit, lepas tu dia naik balik saluran 5. Ya. Lepas tu dia turun sikit lagi. Ya. Apapun semua itu melebihi daripada 50%. Saluran 5 dia naik balik. Dia naik. Saluran 2 dia turun sikit sampai saluran 4 dia turun sikit. Saluran 5. Saluran 5 ni second apa nama bukan second, maknanya kelompok muda yang sedang meningkat umur lebih daripada mungkin 30 ataupun 40 tahun dah. Jadi kalau kita buat analisa dari segi umur ni, maknanya sokongan yang diperolehi oleh calon UMNO perpaduan ini di pelbagai peringkat umur mencakupi semua peringkat. Orang tua, orang muda, orang baru yang baru mengundi, semua peringkat. Semua. Datuk, tu dari segi umur. Ya. Kita kena lihat sedikit tu dari segi swing ataupun perubahan pengundi dulu dengan sekarang. Dari segi bangsa pula. Bangsa ni tak sukar untuk kita nak analisa pasal kita ikut PDM. Ya. Dulu pilihan raya yang bersekali dulu yang PH dengan BN lawan. Pada masa tu BN yang menang, yang majoriti 2000 lebih tadi tu menang 9 PDM. 9. Jadi ni kita kira PDM yang majoritinya Melayu. PAH dia menang 4. Perikatan Nasional menang 4. Ini juga kita kira Melayu. PH
yang lebih mix, yang mungkin China agak ramai, India agak ramai, menang 7. Ya. Hak swing baru ni, hak 7 PH tu habis kepada BN. Ya. Hak yang kata, kalau kita kata nak kata China dan India dan orang asli, mungkin di situ ramai. Tapi hak Melayu pun Datuk ulas dah tadi. 4 PDM, hak dulu dia menang. Ya. Hak Melayu pun Tinggal satu 3 swing, tinggal 1. Tu pun hak Tinggal bawah. Datuk, ulas dari segi tadi umur, sekarang ni kaum pula, Datuk. Ya, dari segi kaum kita kena melihat walaupun ada sedikit undi kaum itu yang diperolehi oleh perpaduan oleh PH atau ketika itu agak berkurangan. Ada sedikit. Tetapi bukan pergi kepada Perikatan Nasional, dia pergi kepada sosialis. PSM, maknanya 500 lebih. Sebab ada lonjakan hampir sekali ganda yang diperoleh oleh PSM. Dulu 500 lebih, sekarang ni 1000 lebih 1000 lebih. Ada genjaan. Maknanya dia masih lagi dalam lingkaran mereka tidak dapat menerima Perikatan Nasional. Dia tak boleh nak terima PAS. Dia tak boleh nak terima PAS, hatta dia nak terima Perikatan Nasional walaupun ada gerakan dan sebagainya, masih tak boleh terima. Jadi itu dari sudut itu. Maknanya secara umumnya kita lihat, saya tidak sempat untuk bawa analisa itu, menunjukkan orang bukan Islam, bukan Melayu ni masih lagi tinggi sokongannya kepada perpaduan, kepada perpaduan. Dan ini menunjukkan undi yang kita perolehi pada pilihan raya umum yang lalu yang diperoleh oleh PH ni maknanya tempat PH itu adalah tempat yang majoritinya mix, yang lebih kepada orang bukan Melayu. Kita telah berjaya pindahkan undi itu. Maknanya mereka tidak ada masalah dengan calon daripada BN kerana BN berada dalam kerajaan perpaduan yang dikendalikan, diketuai oleh PMX, dan juga di peringkat negeri dia diketuai oleh Datuk Seri Cikgu Syarani. Maknanya mereka sangat berkeyakinan kepada kerajaan yang mereka lihat perubahan-perubahan yang telah mampu dilakukan. Sebab mereka sendiri melihat bagaimana adun daripada PAS, Razman akhirnya terpaksa diambil tindakan digantung 6 bulan oleh Dewan Undangan Negeri Perak. Sebab mereka melihat bahawa itu ada satu kewajaran, kerana orang bukan Islam tidak boleh lagi bersubahat dengan politik fitnah. Dan orang Melayu pun akhirnya kita lihat bahawa apabila di kursi-kursi orang Melayu ini kita berjaya menang dengan angka yang saya tunjukkan tadi, peratus yang saya tunjukkan dari segi saluran dan sebagainya, menunjukkan mereka tak boleh nak terima semua kaum. Baru ni tak boleh nak menerima budaya politik fitnah. Tetapi adun Perak ni masih lagi bawa budaya-budaya yang sangat tidak bertepatan dengan apa kehendak sebenarnya yang ada kepada rakyat. Jadi sekali lagi kita boleh bincang lagi lah isu babi, taik babi ya. Maknanya tak ada satu yang boleh mereka berikan angka ataupun data yang tentang berkaitan dengan soal ternakan babi dan sebagainya. Satu undi tu. Satu undi pun menang. PDM. Ni cerita baru ni. Ada 3 PDM yang dia kalah pada PSM. Dan satu PDM tu dapat satu undi tu. Rupanya satu dia nak cerita hak tu. 3 PDM kalah dengan PSM. Satu PDM tu kalah dan dia dapat satu undi. 3 saluran kot. Tu. Komen dulu. Ya, ini satu benda yang agak mengejutkan lah kalau berbanding. Kalau dulu ni, 3 saluran. 3 saluran. Kalau dulunya dia tak sampai kepada peringkat itu, dia masih boleh ada jumlah yang munasabah. Jadi sampai dengan PSM pun dia dapat satu undi ni, satu yang sangat memalukan lah bagi saya, satu sangat yang sangat memalukan. Dan sebab itu saya daripada awal bila media tanya saya sebelum daripada penamaan calon dan sebagainya, saya kata tak sepatutnya pilihan raya kecil ini diadakan. Tetapi SPR terpaksa buat untuk memuktamadkan
sama ada pertandingan ataupun tidak. Tapi saya sendiri menyarankan supaya pihak PAS boleh berfikir untuk lebih baik guna duit itu untuk buat kenduri pisang ataupun belanja kepada guru-guru pasti dan sebagainya, daripada melabur dalam pilihan raya kecil yang tak memungkinkan untuk mereka nak menang. Tak memungkinkan untuk mereka nak menang. Tetapi kedegilan mereka akhirnya mengheret kita kepada menghabiskan bukan saja wang parti, wang ahli parti mereka, tapi wang negara. Wang negara, SBI terpaksa berbelanja kan. SBI terpaksa berbelanja untuk buat kertas undi, untuk itu dan ini sebagainya. Jadi akhirnya inilah dia hasil keputusan yang sangat memalukan sampai kepada peringkat mereka dapat satu undi berbanding dengan undi yang diperoleh oleh parti PSM yang orang tak sebut pun. Parti PSM ni tak ada lah sebutan dalam kempen ni. Tak, dari segi PSM dia bergerak lah. Saya tidak nak memperkecilkan dia, tetapi orang ramai ni tidaklah bergairah nak menyebut juru-juru kempen ni pun tak ada sampai kita nak menempelak PSM dan sebagainya, sebab kita rasa bahawa itu bukan lawan. Bukan lawan kita. Makna perpaduan tidak menganggap dia sebagai satu lawan kita. Jadi itu pun dalam keadaan itu dia masih boleh mendapat undi lebih tinggi daripada PAS, daripada ustaz. Satu undi, satu saluran satu undi. Datuk, tadi Datuk dah sebut sedikit bagaimana cara berkempen contohnya. Mungkin ini juga sebahagian besar yang mempengaruhi trend bagaimana pengundi itu untuk memilih. Dan kalau kita tengok, Datuk pun dah sebut tadi ni, budaya yang PAS bawa ni macam biasalah daripada dulu, kerana itulah kekuatan dia. Itu budaya bermain dengan sentimen. Isu tarikh pun silap, tarikh pergi haji. Orang baru pergi 29, mengundi 26, tapi tak apa dia kata. Wajib bagi menang Islam dulu. Seolah-olah Islam tu dia. Islam terancam Islam terancam. Dia kata kita mesti prioritinya, aulawiyatnya bagi menang dulu. Pilihan raya ni kemudian, padahal pilihan raya tu selepas tu. Okey, itu satu. Maknanya main sentimen. Daripada awal lagi senyap, diamkan UMNO kan. Undi UMNO dapat DAP. Sentimen lagi bangsa. Lepas tu yang tak tahan ya, hak babi tak tahan. Masuk dalam sungai tu. Pimpinan hak muda, hak tua masuk berlari dalam sungai nak cari tai babi. Tu dia kan. Jabatan Veteriner kata, yang pertama, kesemua kandang-kandang itu yang dibuka, sama ada tanah persendirian ataupun tanah yang dibenarkan, semua dapat lesen. Yang keduanya, dari segi pencemaran alam, semua lulus. Dia sampai ada orang buat TikTok tu, saya tengok. Dia pergi ambil ayak tu, dia sapu muka. Ayak tu bersih. Tapi mereka nak tunjuk juga, nak cari juga, nak tunggang juga ni, sampai masuk dalam sungai, berlari-lari, mencari-cari. Apakah budaya ni rakyat dah tolak tu? Ya. Tapi saya pun tak tahulah kalau jumpa Ustaz Derih. Takut saya pun tak lebar pun takut ada ayak-ayak lekat kat dia tu. Dia pun tak sama ke apa kalau ada babi tu. Kalau ada kotlah ayak tak apalah dia lalu kan, tapi takut ada najis babi dia tak sama. Dia tak tahulah Ustaz Derih. Saya mana tahu depa lalu tiba-tiba dia silap, dia ingatkan itik ke apa, dia pergi pegang lah. Mana kita tahu dia pun bukan kena itik babi. Jadi bagi saya lah bahawa sampai ke peringkat itulah maknanya gimmick kempen depa tu bawa kepada tutup hidung dari tanda busu. Akhirnya tadi tak boleh cakap. Akhirnya pengundi menolak mereka. Kerana apa? Busuknya PAS ni. Busuknya kempen. Busuk di kempen tu. Akhirnya orang tolak cara kempen yang membusukkan hubungan masyarakat antara kaum dan juga membusukkan keadaan kita dalam hubungan di dalam negara kita. Jadi bagi saya lah bahawa ini satu signal yang cukup jelas. Maknanya bagaimana orang Melayu pun tak termakan. Jangan kata orang Cina.
Jangan kata orang Cina ataupun orang asal. Orang Melayu pun kalau kita lihat dari segi trend undi yang kita perolehi ini, maknanya masyarakat Melayu, masyarakat Islam, daripada saluran orang tua sampai saluran orang muda, maknanya undi yang kita perolehi melalui calon BN ni kepada kerajaan perpaduan itu sangat tinggi bagi saya. Maknanya orang tolak politik yang membusukkan. Bukan busuk tik babi tu. Busuknya politik yang dibawa oleh PAS. Jadi akhirnya bila mai lepas pilihan raya, Haji Edi buat pula minda presiden dia. Ini dia kata UMDAP telah mensucikan DAP. Jadi bagi saya, Tan Sri, saya minta lah, kalah tu kalah lah. Tak cukup jumlah. Apa boleh buat? Tak cukup jumlah. Nak pergi cari sekali dengan anak-anak babi ni pun tak cukup. Jadi janganlah sampai, bagi saya, akhirnya bila kita dah kalah, kita tak boleh nak terima kekalahan. Kita masih duk ulang ni lepas pilihan raya. Dia sepatutnya sedar orang telah menolak menjadikan DAP sebagai punching bag ni. Orang dah tolak dah. Orang dah muak dah dengan politik ni. Sikit-sikit DAP, sikit-sikit DAP. Tak pasal-pasal DAP duk kena belasah dalam setiap kali pilihan raya, daripada Ninggiri sampai, yang Ninggiri bukan ada DAP pun kan? Sampai mahkota, sampailah kepada air kuning ni. Orang dah tolak dah. Jadi jangan sampai akhirnya Tan Sri tak sedang. Lepas pilihan raya ni baru ni, minda presiden yang baru ni, tajuk dia ialah antaranya UMDAP mensucikan DAP. Sedangkan Tan Sri sendiri pernah mensucikan DAP, PASNAP 8 tahun secara official. 8 tahun secara official. Di belakang tabir sebelum itu, saya tahu, saya duduk lama dalam PAS, Tan Sri. Saya pun duduk lama dalam PAS. Saya berada di dalam puncak kepimpinan tertinggi PAS ni pun lama. Dalam PAS, daripada ketua pemuda sampai naik presiden, ketua penerangan dan sebagainya. Saya berada dalam kepimpinan PAS ni lama, saya tahu. Jadi resminya 8 tahun. PAS mensucikan DAP, PASNAP. PAS mensucikan DAP. Kalaulah Tan Sri mengatakan UMDAP, maknanya UMDAP ni lah yang mensucikan DAP, UMNO yang mensucikan DAP. Dia ambil setelah sesucinya DAP ini apabila PASNAP, iaitu PAS Tan Sri sendiri berkempen di Teluk Intan dalam pilihan raya kecil di dalam Teluk Intan. Tan Sri sendiri yang berkempen. Saya masih ingat, walaupun keadaan Tan Sri begitu lelah, letih pada waktu itu, pada kesihatan yang letih, tapi Tan Sri masih turun untuk terus berkempen bagi memenangkan calon daripada DAP. Tan Sri mengeluarkan, membersihkan DAP daripada segala-galanya. Membersihkan, tak ada satu pun yang kotor. Saya harap selepas ini tuan-tuan semua boleh ambil apa yang saya kata ini, kemudian letakkan label ucapan pembersihan Tan Sri Haji Abdul Hadi terhadap DAP. Bukan sahaja di Teluk Intan, tetapi di banyak lagi kawasan-kawasan dalam kempen pilihan raya yang PAS membersihkan, mensucikan DAP seperti mana sucinya dalam debu. PASNAP. Pasal apa? Tengah sedap. Tan Sri sendiri berpeluk macam-macam. Ini bagi saya satu yang sangat mengecewakan saya apabila seorang kepimpinan politik, senior politician, masih tidak menyedari masyarakat pengundi daripada semua kaum, dari semua latar belakang agama dan kaum ini menolak politik yang membusukkan. Datuk, politik busuk ni kita tengok macam saya duk sebut tadi ni, kita trend dari 3 negeri yang berbeza telah menunjukkan trend yang sama, dan dalam masa setahun lebih, 2 tahun daripada sekarang, kita akan ada pilihan raya sama ada PRU umum di peringkat federal ataupun di peringkat negeri. Betul. Satu analisa yang telah dibuat secara mudah lah, analisa mudah, campur. Macam ni campur Di Negeri swing habis. Di mahkota campur hasil ya. Di air kuning campur PHBN ya hasil
kalau kita campur tu berdasarkan kepada pilihan raya yang lepas ada 32 kursi parlimen. Tok akan berubah, akan memberi kemenangan kepada gabungan BNPH ini. Apakah Datuk akan nampak sebegitu trennya, ataupun apakah 32 tu minimum akan ada lagi disebabkan oleh kekuatan ataupun keyakinan rakyat kepada kerajaan Madani, ataupun macam mana, Tok? Ya, saya percaya bahawa bukan saja 32 kursi tadi kan, tetapi lebih daripada 32 kursi dan juga termasuk kursi-kursi DUN yang dikuasai oleh PAS dan juga Perikatan Nasional, termasuk di 4 negeri SG4 ni, akan kita perolehi kemenangan yang lebih besar pada pilihan raya umum yang lalu. Syarat ni, macam syarat mana saya katakan awal tadi, maknanya tidaklah boleh sampai kepada peringkat ini, tidaklah membawa sampai kita ke peringkat untuk rasa selesa dengan kemenangan di air kuning. Petunjuk-petunjuk tu cukup jelas, tetapi kita kena lipat gandakan usaha kita memberikan penerangan kepada masyarakat dan juga rakyat. Dan Kementerian Komunikasi ini kena lebih banyak berperanan, bagaimana media-media arus perdana ini harus ada tanggungjawab terhadap kerajaan ini, terhadap kerajaan. Bagaimana untuk nak membentuk pemikiran masyarakat yang ada di semua peringkat ni. Sebab saya, walaupun kita lihat, walaupun saya berkeyakinan media sosial ini sangat mempengaruhi, tetapi masih lagi terdapat kelompok pengundi-pengundi macam pengundi-pengundi yang saluran 1, saluran 2, saluran 3 ni masih lagi dikuasai oleh media konvensional, maknanya media tradisional, iaitu RTM dan sebagainya. Jadi ini yang harus ditingkatkan usaha-usaha, dan lebih banyak perbincangan di media resmi kerajaan ini. Topik-topik yang cuba dibawa oleh PAS, oleh Perikatan Nasional ini perlu diperdebatkan, diperdebatkan dalam program-program yang membuka minda masyarakat. Contoh bagi saya masih lagi melihat Forum Ehwal Islam. Forum Ehwal Islam ini soal JAKIM dengan soal JAKIM lah, bukan RTM saja. Masih lagi tidak membincang persoalan yang merosakkan pemahaman agama. Contoh, saya tak nampak ada Forum Ehwal Islam membincang fatwa tentang batalkan haji, utamakan dulu kemenangan Islam. Jadi dalam konteks di ayat kuning, dalam konteks di Malaysia ni, jadi bagi saya bahawa ini harus diperbetulkan. Ini pemikiran yang membawa kepada keserongan ataupun kesongsangan pemahaman masyarakat Islam itu sendiri, kalau dibiarkan keadaan seperti itu. Jadi ini yang harus dilipat gandakan pada masa yang akan datang. Dan anggota-anggota kabinet perlu lebih banyak turun dengan membawa mesej yang cukup jelas kepada masyarakat dan rakyat tentang program-program yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi ini yang harus dilakukan. Di sampinglah bagi saya bahawa kepimpinan parti-parti politik harus meningkatkan daya usaha untuk membawa kepada sokongan masyarakat, yang insya-Allah kita akan memperoleh lebih daripada 30 kursi parlimen dan juga kursi-kursi Dewan Undangan Negeri ini, insya-Allah. Ya tu, kita ubah tajuk kita. Saya kira panjang kita cerita tadi, dan saya kira mereka yang menonton, yang mendengar pembincangan kita ini, saya rasa faham apa yang kami bincang. Dan tajuk yang kedua ni tu berkait dengan suatu permintaan ataupun tuntutan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah di luar Dewan, di dalam Dewan, minta satu angka seolah-olah itu pampasan. Pampasan ni maksudnya begini, kawasan, kalau ikut data daripada MB, sebanyak 220,000 hektar kawasan yang di-assign sebagai kawasan tanaman padi yang tak boleh ditukar syarat. Nak buat perumahan, nak buat apa-apa tak boleh tukar syarat. Bila tak boleh tukar syarat,
maka kos yang terlepas ataupun bukan kos yang terlepas, maknanya income yang terlepas. Kalau tukar syarat, satu syarat tanah berubah, premium dah dapat, dengan cukai baru tu akan lebih tinggi, jadi dia kira banyak lah. Tapi dia kata tak mau minta banyak tu, dia mau minta hanya 200 juta. Satu. Pada masa yang sama tu, apabila permintaan ini diminta dan bukan baru, Pelan Malaysia telah respon. Pelan Malaysia juga membuat perkiraan dia sendiri. Pelan Malaysia membuat perkiraan, dan mengikut perkiraan Pelan Malaysia, kewajaran yang diminta pampasan itu adalah sebanyak 41 juta. Satu tu. Yang kedua, yang tidak disebut oleh siapa-siapa pun, Pelan Malaysia minta supaya tanah hak tadi tu digazet, diwartakan. Hak nak minta ni warta dulu. Sebab kalau tak warta, nanti bila-bila masa boleh ubah syarat. Wartakan dulu, maka barulah valid untuk permintaan tadi. Jadi pada masa yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah jawab, itu bantuan awal sebanyak fasa 1 bilion dalam bentuk nak bina infra dalam kawasan Madang. Datuk? Ya, bagi saya bahawa adalah sesuatu yang dari segi nak minta tak apa, tak menjadi salah. Siapa-siapa pun boleh minta kan. Kerajaan daripada dulu, kerajaan meminta supaya diberikan pampasan. Kalau sebelum itu bukan atas hujah tentang kawasan sawah padi, atas isu tak tebang hutan untuk nak menjaga alam sekitar dan sebagainya. Jadi sekarang ni Sanusi pergi pula atas sentimen kononnya kita telah mengorbankan untuk sawah padi, jadi kita telah terlepas daripada mendapat hasil cukai tanah yang lebih tinggi, juga premium dan sebagainya. Jadi bagi saya bahawa saya begini ya, kerajaan telah menawarkan, Pelan Malaysia telah pun menawarkan 41 juta. 41 juta. Bagi saya menasihatlah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, terimalah dulu 41 juta tu. Kita dalam kaedah Islam sendiri pun selalulah Yang Amat Berhormat pun duk bercakap, Ustaz PAS pun duk bercakap, Tutu Guru PAS semua bercakap, kalau kita tak dapat semua, jangan tolak semua. Itu maknanya itu kaedah dalam Islam. Tak dapat semua, jangan tolak semua. Tak dapat 200 juta, dah orang bagi 41 juta, tak cukup 41 juta, tak boleh jadi 200 juta. Jadi ambil dulu, sepatutnya bagi saya ambil dulu 41 juta. Tak boleh kita tolak dulu. Jadi tak boleh begitu. Dia tolak, walaupun baru ni dia memperbetulkan kenyataan tersebut. Dia kata bukan bermaksud dia menolak. Tapi bagi saya bahawa inilah payahnya bila pemimpin jenis bebal yang menganggap orang lain semua tak betul, orang lain semua bodoh. Jadi akhirnya dia hanya berfikir kepada apa yang dia nak. Dia tak berfikir hanya kepada apa yang orang nak bagi. Jadi orang nak bagi 41 juta, okey, ambil dulu 41 juta, kemudian buat pembentangan yang lain selepas daripada ini. Mungkin entah berapa kali pilihan raya lagi, mungkin akan dapat pada waktu itu. Jadi bagi saya bahawa satu yang tidak menggambarkan kepada negeri Kedah ini seorang pemimpin yang berterima kasihlah kepada kerajaan. Dia minta 200 juta, kita kata ambil 41 juta. Patut terima kasih dulu. Terima kasih, alhamdulillah, kami terimalah dengan penuh, tapi kami masih mengharapkanlah ada lagi pertambahan nak capai 200 juta tu. 41 100 59. Berapa? 159 juta lagi. Jadi tak apalah, terima 41 juta. Jadi jangan minta 200 juta lagi. Abang kata lagi 59 juta. Itu sepatutnya bagi saya. Ini berterima kasih. Jadi saya tak nampak budaya politik terima kasih kepada apa yang kita tawar, masih lagi dengan kedegilan kepada apa yang aku nak. Masih lagi kepada kedegilan dengan apa yang aku nak. Kemudian ialah kerajaan harus berfikir kepada seluruh sawah padi ni, bukan hanya ada di Kedah. Bukan hanya ada dalam kawasan Mada, dia juga ada dalam Kada. Kada juga jelapang padi. Dia ada dalam kawasan Aida, itu juga jelapang padi. Hatta
bukan sahaja negeri Kedah yang mempertahankan kawasan sawah padi ini. Negeri lain juga mempertahankan kawasan sawah padi. Tapi negeri lain, saya tak dengar pula mereka nak tuntut kerana mereka kehilangan hasil cukai, premium dan sebagainya. Mereka tak dengar. Jadi maknanya mereka masih boleh berfikir bagaimana nak menjana keuangan yang lebih dengan program-program yang lain. Ini menteri besar kerajaan, exco kerajaan negeri di negeri lain yang berfikir bagaimana mereka nak menjana keuangan. Mereka berfikir bagaimana nak menjana keuangan. Mereka tak berfikir hanya nak mengharapkan duit daripada kerajaan pusat sebagai pampasan kerana kami mengorbankan tanah sawah padi, kami tak boleh buat projek-projek industri dan sebagainya. Tak, mereka menjana keuangan. Jadi ini yang harus ada dalam minda, cara berfikir, mindset menteri besar kita ni. Ini yang sepatutnya, dan ini yang difikirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk nak membangunkan sektor pertanian padi. Sebab kerajaan Kedah juga terlibat melalui zakat sampai beli kelang padi. Alhamdulillah baik, tak apa, saya tak ada nak komen apa. Tapi saya dengar cerita kata traktor hak zakat hilang, tak tahu orang curi ke apa, wallahualam lah. Tapi maknanya zakat pun nak, maknanya kerajaan juga nak membantukan lembaga zakat ni dengan memberikan 1 bilion peruntukan untuk projek perairan tersier. Maknanya 1 bilion daripada berapa bilion asal? 5.4 bilion. Maknanya awal, ini fasa pertama kita beri 1 bilion. Maknanya manfaat itu nanti siapa akan dapat? Petani. Siapa dia petani itu? Petani mana? Petani yang duduk di bawah lembaga zakat juga. Siapa yang akan dapat? Lembaga zakat juga akan dapat. Siapa akan dapat? Kerajaan negeri Kedah juga yang akan mendapat hasil itu nanti. Jadi ini yang difikirkan, bagaimana nak meningkatkan yield, hasil padi untuk petani di negeri Kedah dengan menyediakan peruntukan yang begitu besar. Sepatutnya bagi saya kerajaan negeri berterima kasih lah. Maknanya kerajaan negeri tak perlu fikir lagi hak kawasan, hak lembaga zakat buat tu, dia tak perlu fikir lagi masalah air lah. Maknanya kerajaan pusat melalui MADA telah pun menyediakan peruntukan. Ya, Datuk, dalam konteks Kedah, dalam kawasan MADA, jumlah kawasan tanaman padi hanya dalam 83,000 hektar, yang selebihnya diperoleh. Ya. Dan 83,000 hektar ini hanya mewakili 8%. Maknanya kalau nak convert tanah 83,000 di dalam Kedah, dalam MADA Kedah. MADA diperoleh berapa? Diperoleh lebih kurang 17 lagi lah. 17. Kerajaan peroleh pun tak minta pampasan. Saya pun heran macam mana lah Cikgu Syukri ni lebih baik pemikiran otak dia daripada Sanusi ni. Jadi maksudnya, kalau kita tengok kita lah, organ kita contohnya, saya selalu contoh bagi orang faham. Organ kita yang paling besar kulit lah. Ada organ jantung, ada organ otak, ada buah pinggang. Jadi seolah-olah macam Sanusi ni, dia nak jadikan semua, dia nak convert tu, semua dia nak jadi jantung. Seolah-olahnya kulit tak payah ada. Seolah-olahnya kawasan padi tu tak payah ada. Seolah-olah begitu, ikut kefahaman saya lah. Itu satu. Yang dua tu, mereka duduk main kat bawah ni. Dia kata macam-macam kat saya. Dia kata apa? Dia kata, hang tak faham hang parit gila tak faham. Pasal dia kata, apa kena-mengena dengan permintaan Menteri Besar 200 juta dengan PM umum 1 bilion? Tak ada kena-mengena, dia kata. Lalu saya jawab macam ni, daripada awal. Tapi hak saya jawab tu dia tak boh. Saya kata, tak ada topik di bawah pemberian federal kepada negeri ni, tajuk dia apabila Sanusi minta. Tak ada. Tajuk tu tak ada. Kepala tu tak ada. Kepala Sanusi tu tak ada? Tak ada. Kepala dia ada 5 tu. Macam kita duk faham selalu. Satu, semua orang duk faham adalah pemberian per kapita. Bilang jumlah penduduk, dapat satu formula, bagi. Yang kedua, mari segi ukur jalan. Berapa panjang, dapat formula, beri satu. Yang ketiga, tahap. Tahap ni lah yang diberi ni. Tahap keupayaan ekonomi, kedudukan ekonomi, tahap infrastruktur dan juga tahap kebajikan ataupun orang kata apa, kesejahteraan kehidupan. Tahap. Tahap ni yang sekarang bagi melalui tahap ni. Lepas tu satu lagi adalah
melalui wang ihsan dan satu lagi projek bersama. 5 topik ni tu. Tak ada kata topik kepala tu tak ada apabila MB minta, tak ada tu. Tok komen sikit tu. Ya, ini jadi masalahnya bila tak ada kepala dia nak paksa suruh roboh kepala. Jadi pertama pula kalau nak roboh kepala tak betul, nak roboh kepala macam mana? Jadi saya nak komen tu lah. Saya maknanya seharusnya macam saya sebutkan tadi, kerajaan akan memberikan dalam peruntukan yang ada portion dia, kepala dalam peruntukan perundangan, perlembagaan dan sebagainya. Jadi kita gunakanlah yang tu. Jadi, gunakan yang sebaik-baiknya apa yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan. Manfaat itu akan walaupun dia tidak ada peruntukan macam 1 bilion ni, dia tidak direct kepada kerajaan negeri, tapi manfaatnya akan diperoleh oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri apabila hasil padi itu meningkat, taraf hidup petani juga akan meningkat. Taraf hidup petani akan meningkat. Bila taraf hidup petani akan meningkat, beban kerajaan untuk nak membantu kerajaan negeri ni dia makin kurang lah. Jadi kesan yang akan diperolehi oleh kerajaan negeri yang tak berapa berusaha sungguh-sungguh nak cari sumber lain daripada duk fikir hanya cukai hasil, cukai tanah, premium tanah dan sebagainya. Hanya fikir begitu ya. Maknanya bukan dia fikir bila kita tanah itu kita buat industri, lalu kerajaan negeri akan dapat hasil daripada industri. Tak, dia hanya fikirnya premium lah. Cukai tanah itu saja. Bukan industri itu dibangun oleh pihak kerajaan. Dia hanya akan menyerahkan kepada pihak swasta. Maknanya dia duk fikir itu saja, duit daripada situ. Dia kena fikir hari ini ialah bagaimana untuk dia nak menjana keuangan dengan situasi yang ada ini untuk membawa pulangan wang yang lebih banyak kepada kerajaan negeri. Maknanya daripada apa yang saya sebutkan tadi, bila Plan Malaysia beri 41 juta, dia kena fikir macam mana 41 juta boleh beranak jadi 200 juta. Itu sepatutnya duit boleh beranak duit. Ini yang harus difikir oleh pemimpin yang hebat. Bukannya kita bagi duit maka ubah gaya hidup pemimpin kerajaan. Ini tak betul. Ini yang saya bimbang bahawa kebanyakan peruntukan diberikan oleh kerajaan pusat kepada negeri dengan jumlah begitu besar lah. Di Kelantan satu ketika dahulu, Terengganu dan sebagainya, dia bukan beri duit mengubah menghasilkan duit. Sepatutnya kerajaan negeri kena terima duit tu macam mana untuk menambahkan duit. Dia mengubah gaya hidup, kereta baru, mes untuk bukan peribadi, hak kerajaan. Tapi ini yang saya katakan bahawa duit telah mengubah gaya hidup. Sepatutnya orang ini yang saya kata, bila kita jadi pemimpin, jadi pemimpin, dia kena berfikiran sebagai orang yang luar biasa, bukan orang biasa. Kalau orang biasa, orang istilah biasa-biasa ni, kalau orang biasa dia berfikir ialah dia dapat duit, dia belanja. Dia dapat duit, dia beli gaya hidup. Ini saya bimbang ni. Ini masih ada trend ni. Apa dia? Dapat bonus beli telefon baru. Itu contoh. Contoh. Adakah? Adakah orang macam tu? Banyak. Itu yang paling banyak. Dan saya nak tunjuk contoh. Tak apalah itu orang biasa-biasa. Orang pemimpin ni dia kena jadi orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa yang akan menjadi contoh kepada orang lain. Bila orang bagi duit, 41 juta ni orang yang ditawarkan, dia kena fikir, apa dia 41 juta ni yang boleh menghasilkan 200 juta. Itu yang dia kena fikir. Macam seorang saya selalu sebutlah kalau saya bagi bantuan beras ke apa kepada orang-orang asnaf ni, saya kata kita kena fikir macam mana beras ni betul lah saya bagi terpulang pada tuan-tuan lah, tapi minda tu kena ada untuk menambahkan pendapatan. Daripada sekampit beras 10 kilo ni boleh menambahkan pendapatan. Jual nasi lemak contoh. Bukan hanya untuk makan sendiri lah. Jual nasi lemak itu contoh. Macam itulah sepatutnya pemimpin. Kalau orang biasa-biasa fikir macam tu,
Dan orang yang duduk sebagai pemimpin pun berfikir macam mana orang biasa-biasa. Saya pun berasa pelik bila negara kita, negeri kita nak maju. Ini orang yang luar biasa. Dan ini minda orang kaya. Minda orang kaya ialah minda dia dapat duit mesti beranak. Apa dia? Minda orang kaya. Dia dapat duit, dia beli aset. Dia beli rumah, dia beli tanah. Contoh dah kan. Adalah portion-portion dia lah. Tadi saya kata orang biasa dia dapat duit, dia beli gaya hidup. Orang kaya, orang luar biasa, dia beli aset. Lepas dah ada aset banyak, barulah dia bergaya. Ini yang harus ada. Macam tu juga sebagai pemimpin negeri bagi saya. Sebagai pemimpin negeri, seperti mana kerajaan di SG4 ni, dapat duit daripada kerajaan, jangan mengubah gaya hidup, Exco, kereta baru, MERS, ataupun kereta-kereta apa-apalah, nak welfare dan sebagainya. Tapi mesti nak mengubah keadaan hidup masyarakat dan rakyat. Ini yang sepatutnya pemimpin harus menjadi macam-macam semut. Semut ni dia bawa gula bagi anak budak dia makan. Ini kita nak bagi pada rakyat ni. Ini yang dilakukan oleh kerajaan federal pada hari ini. Jadi saya nak sihat kepada kerajaan-kerajaan di SG4 ni, masuk di negeri Kedah ni, ambil 41 juta tu, dan duit-duit lain pun dapat, kena fikir macam mana duit ni boleh beranakkan duit, boleh menghasilkan duit, boleh menjanakan lagi duit. 41 juta boleh jadi 200 juta. Selesai masalah. Ya, Datuk, saya mempunyai pandangan yang sama macam Datuk. Saya kira kalau betul-betul kita ikhlas lah, dia ada satu perkataan reciprocal, maknanya timbal balas. Timbal balasnya kita nak minta, Plan Malaysia minta apa? Plan Malaysia minta gazet. Sebab itulah jaminan supaya apabila gazet tak boleh ubah syarat dah. Baru layak untuk menerima pampasan. Jadi saya, cadangan saya lah, MB ke siapa-siapa, gazet dulu, ambil 41 juta. Dengan 41 juta tu, alhamdulillah pada masa yang sama, PMX bagi 1 bilion dulu, bina infra, taraf kehidupan peladang naik, yield naik, bertambah hasil, dan selepas ni insya-Allah akan ada lagi juta-juta, bilion-bilion yang telah dicadang peruntukan oleh Perdana Menteri. Jadi saya kira itu yang sewajar dan itu yang sepatutnya, saya rasa. Jadi kita tutup topik ni tu, kita nak pergi topik yang last. Hari terakhir Syawal, malam lepas, 2 malam lepas, kita sama-sama. Ni pun masih ada lagi perayaan Syawal ni. Masih ada lagi. Masih sampai berapa hari bulan ni. Depa tengok, saya ingat depa tengok anak bulan 28 Syawal kot. Jadi baru nampak bulan, anak bulan barulah buat menjadi raya. Jadi semalam tu kita sama-sama berada dalam satu program sambutan Syawal yang dianjurkan oleh NGO. NGO ni jumlah dia lebih daripada 10 NGO, pelbagai NGO, bersama dengan bekas player. Pemain-pemain yang mampu hadir, yang duduk berdekatan, yang masih sihat, mai, dan juga bersama dengan kelab penyokong. Beberapa kelab penyokong mai, untuk kita duduk sambil sembang tentang bola. Kita juga menyatakan prihatin kita kepada nasib dan juga hala tuju pasukan Hijau Kuning Kedah nak jadi apa ni, Datuk? Ya, saya cukup orang panggil malam tu apa orang panggil ni, perkataan teruja. Saya sangat teruja lah melihat komitmen kesungguhan 10 NGO ni yang punya keprihatinan terhadap sukan bola sepak di negeri Kedah ni. Satu terhadap sukan bola sepak negeri Kedah, yang keduanya terhadap pemain-pemain. Dan sebelum itu kita atas usaha NGO ini diketuai oleh Datuk Saifuddin, telah memberikan maknanya sedikit bekalan hari raya lah, bekalan belanja hari raya kepada pemain-pemain utama Kedah ni. Ini satu yang sangat merangsangkan, menunjukkan tahap penyokong kelab bola sepak Kedah ni, penyokong terhadap Hijau Kuning ni, dia sampai dah kepada peringkat tu, bukan hanya bersorak di padang, bukan saja memukul gendang di padang, tetapi sampai pada peringkat mereka berfikir bagaimana nak membantu pemain-pemain ni. Pemain ini pun manusia, dia juga ada kehidupannya, dia ada anak isteri, kaum keluarga dia dan sebagainya. Jadi itu yang saya sangat teruja
terhadap apa nama 10 NGO ini. Sebab saya ada pengalaman Dr. Ismail jadi presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah dan juga naib presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia pada satu ketika dulu. Lama juga, 4 tahun, 4 ataupun 5 tahun saya pegang. Jadi memang perit bila tidak diberikan perhatian oleh pihak kerajaan dan juga oleh mana-mana pihak terhadap sukan bola sepak. Jadi sebab itu bila saya lihat komitmen yang tinggi diberikan oleh NGO ni, saya rasa maknanya seronok gembira tentang bagaimana kita perlu berfikir untuk sama-sama cari jalan nak memajukan kembali sukan bola sepak negeri Kedah ni. Jadi tak timbul soal macam Sanusi dia kata hari ni, dia kata ukur baju di badan sendirilah. Dia kata dia tak mampu. Betul lah ukur baju. Tetapi kamu dah jadi presiden kepada KFA, Persatuan Bola Sepak. Dan saya fikir dia ini adalah trend. Malaysia sudah pun menyertai pro, semi pro kepada pro sekarang ni. Dan Liga Bola Sepak Malaysia ni sudah pergi jauh ke hadapan. Walaupun saya pun sendiri ada pandangan tidak gembira juga dengan perlumbaan sekarang ini membayar allowance gaji begitu tinggi sehingga menyebabkan kelab-kelab kecil ini tidak berkemampuan dan berkeupayaan. Tetapi kita seharusnya kena fikir cari jalan sebagai kerajaan kena fikir cari jalan bagaimana boleh membantu menaik. Sebab bila menang, kita lah nak arakkan orang politik ni lah, khususnya kerajaan lah, arak bersama dengan kelab penyokong Kedah ni untuk mendapat mileage politik. Saya pergi malam tu bukan kerana soal mileage politik, tapi kegembiraan, keterujaan terhadap tahap sokongan penyokong NGO dan sebagainya terhadap kelab bola sepak di negeri Kedah. Jadi ini yang harus difikir oleh kerajaan, bagaimana perbelanjaan. Macam mana kerajaan dulu boleh berbelanja. Allahyarham Ustaz Azizan boleh berbelanja sehingga pada waktu itu kita mendapat anugerah juara orang panggil apa? Double, triple. Maknanya double dan juga triple lah. Kalau tak silap saya. Di zaman Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan. Jadi takkanlah Sanusi ni lebih tak berkemampuan macam mana Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan. Jadi ini yang harus difikirkan. Jadi sebab itu saya nak menyeru pada semua pihak, mari kita sama-sama lihat untuk membangunkan bola sepak. Sebab doktor, macam saya sebut sebelum ini dalam video saya, Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah ni ditubuh pada tahun 1924 oleh almarhum Tengku Yaakob. Maknanya ditubuh ialah Tengku Yaakob ni orang istana. Tengku Yaakob ni orang besar istana lah maknanya, daripada keluarga diraja. Sebab itu sampailah akhirnya sampai Allahyarham almarhum Tunku Sultan Abdul Halim dulu diberikan gelaran sebagai penyokong dan peminat nombor 1 kelab hijau kuning ni. Maknanya dia dipayungi oleh istana, oleh raja. Sebab itu bola ni pula dia ada Piala Mas Raja-Raja. Yang dikendali oleh Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia. Jadi maknanya bola sepak ni dipayungi oleh raja-raja dan didukung oleh golongan bawahan merain ini, mendukung rakyat ni bersama dengan payung yang dinaungi oleh raja-raja ni. Jadi kita tak boleh membiarkan sukan yang raja-raja sendiri yang memayungi sukan bola sepak ni dibiar terkubur. Ini tak boleh. Maknanya kita kena fikir bagaimana ke arah untuk itu menghidupkan kembali. Dan Kedah telah pun menyumbang banyak prestasi bola sepak yang hebat dari segi pemainnya. Saya masih ingat, sebab itu saya sebut selalu kita ada di negeri Kedah ni dulu Sauto Kimpo, kita ada Louis Lontik yang pun mewakili Kedah dan juga dia pergi ke Olimpik tahun 72 kalau tak silap saya, mewakili Malaysia.
kita ada Allahyarham Azrai Lulintik, kalau tak silap saya tahun 2024 dia masih ada lagi. Sekarang saya tak tahu lah, Soto Kimpo masih ada. Kita ada Syed Ahmad, walaupun dia orang Johor, beranak di Johor, tapi dia pernah bermain di Kedah, dia meninggal di Perlis. Kita ada Datuk Yusuf Bakar Allahyarham, bekas pengarah penjara Kedah. Dia penjaga gol, walaupun dia tak pernah mewakili Kedah, sebab dia mula muncul di dalam pasukan penjara dan mewakili Malaysia. Dia diberikan gelaran Iron Gate, penjaga gol terhebat ASEAN pada waktu itu, Asia Tenggara ni. Maknanya kehebatan orang Kedah ni sangat. Dan ramai lagi lah pemain-pemain muda yang lain yang selepas daripada itu, Mak Ramli dan sebagainya. Jadi yang ni yang kita nak kena fikir, bagaimana kalau ini yang boleh dilakukan oleh orang dulu. Betul ya, tetapi semangat pemain pada waktu itu hanya diberikan pekerjaan di Jabatan Penjara, di lembaga elektrik ataupun TMB sekarang ni, di JKR, di Majlis Bandaran pada waktu itu. Dapat kerja, sudah cukup untuk mereka. Jadi sekarang dah jadi trend bola sepak dunia, dia satu pekerjaan. Main bola sepak tu dia juga pekerja. Ni hari pekerja, ni hari pemain juga. Dia juga pemain, dia juga adalah pekerja. Dia bekerja untuk pasukan dia. Dia kan dibayar gaji oleh pasukan dia. Jadi ini yang harus difikir oleh kerajaan khususnya, dan juga oleh seluruh peminat yang ada. Dan alhamdulillah NGO ni mengambil peranan yang cukup besar. Ya, untuk kata-kata terakhir untuk podcast kita kali ni, dia kata hampa ni tunggang bola pula dah. Hampa ni ambil kesempatan tunggang bola tu. Jawab sikit kat depan ni. Ini kadang-kadang dia dah tak mampu untuk nak menunggang agama. Tunggang babi pun tak boleh nak tunggang. Dengan dia sekali tak sama agama. Wallahu a'lam lah. Kalau dah terkena taik babi di air kuning. Jadi hari ni duk fikir pasal kononnya orang nak tunggang bola. Ini bukan soal nak tunggang bola. Peminat-peminat bola sepak di luar sana perlu lihat bagaimana pemimpin politik Perikatan Nasional ni, dia tidak menghargai apa yang ditunjukkan oleh peminat bola sepak negeri Kedah ni. Peminat bola sepak, NGO ni termasuk sebagai peminat bola sepak. Dia berdiri atas nama NGO. Maknanya dalam NGO ni ahlinya mewakili berbagai-bagai kelompok daripada berbagai-bagai latar belakang politik, termasuk ada ahli-ahli PAS, termasuk ada ahli-ahli daripada Bersatu yang sebagai peminat bola sepak negeri Kedah. Jadi maknanya usaha yang dilakukan oleh peminat-peminat ini tidak dihargai, dianggap sebagai nak menunggang. Apa anda kepada peminat-peminat bola sepak nak tunggang apa? Apa ada mileage apa tak ada? Maknanya mereka datang untuk bersama-sama memberikan dukungan. Selama ini peminat-peminat bola sepak ni pergi ke sana, pergi ke sini, habis duit. Kerana apa? Hanya semata-mata kerana nama negeri Kedah dijulang oleh pasukan hijau kuning. Jadi pada peminat-peminat bola sepak, kepada pemain bola sepak, dan pada seluruh masyarakat dan rakyat negeri Kedah, semua peringkat masyarakat di negeri Kedah ni, ayo mari sama-sama kita menjulang kembali Kedah sebagai negeri yang terhebat dalam sukan bola sepak, dan juga kita nak julang Kedah ni sebagai negeri yang terhebat bukan hanya menjaja the greater Kedah, tetapi nak cari duit hasil dia pun dia tak mampu untuk nak mencari sumber keuangan selain daripada hanya harap cukai daripada rakyat. Hari ni orang duk marah ni, cukai tanah. Tapi rakyat nampak macam senyap ni, tapi saya pergi di kampung makan kenduri, semua orang duk berungut. Apa ni cukai tanah, hasil tanah, premium tanah semua naik ni. Jadi lah ni semua orang pakat duk berungut, tapi cakap duk berungut di rumah kenduri lah. Jadi saya pulanglah kepada masyarakat dan juga rakyat negeri Kedah ini, mari sama-sama kita julangkan kembali negeri Kedah ini dengan semangat yang hebat, insya-Allah, sama seperti mana kerajaan yang dipimpin oleh PMX. Jadi kita nak Kedah kembali bersama dengan PMX, insya-Allah. Dengan kata-kata itu, Unity Podcast berakhir di sini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain-lain masa dengan topik-topik yang berbeza dalam usaha kita. Sebagaimana yang kita sebut selalu adalah
untuk memberi kefahaman kepada masyarakat di luar sana dalam apa juga terutamanya yang berkait dengan politik. Dengan kefahaman itu sudah tentu akan memberi keyakinan dalam membuat apa-apa keputusan. Jadi kita berakhir di sini. Terima kasih rakan-rakan di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam.